Saya dah beli tapi tak berkesan pun. Sebenarnya tak semua masalah gatal-gatal sesuai menggunakan sabun sulfur daripada Clear Lab. Yang ni saya kena berterus terang. So, apakah masalah gatal-gatal yang tak sesuai? Yang pertama, eczema. Ada juga orang eczema yang sesuai, ada orang eczema yang tak sesuai. Kenapa saya kata macam tu? Sebab sabun ni dia ada sulfur dan sulfur ni sebenarnya dia boleh mengeringkan kulit. So, untuk orang yang ada eczema yang teruk ataupun masa tu dia tengah berair, tengah luka, tengah bernanah, biasanya memang saya tak recommend lah untuk pakai sabun sulfur ni. Saya tak nafikan ada juga orang eczema yang sesuai. Walaupun dia ada sulfur, ada juga bahan lain yang boleh mengekalkan kelembapan kulit yang counter kepada efek sulfur tu sendirilah, macam allantoin, hyaluronic acid. Secara peribadi, kalau tanya saya, untuk orang yang ada eczema yang teruk, saya tak berapa sarankan. Yang kedua, masalah gatal disebabkan oleh alergi. Alergi ni macam contoh, alergik sabun ke, ataupun alergik disebabkan makanan ke. Sabun ni memang tak boleh bantu sebab gatal-gatal tu sebab alergi. Sabun sulfur ni memang tak boleh bantulah, senang cerita. Melainkan kalau kita makan antihistamin ke, ubat gatal, itu yes, dia boleh bantu untuk mengurangkan gatal. Kalau korang jenis yang ada gatal disebabkan oleh kulit berminyak, jerawat badan, jenis yang berpeluh kuat, sabun sulfur memang sangat-sangat sesuai. Yang ada masalah hama iaitu hama habuk, memang sangat-sangat sesuai juga menggunakan sabun sulfur. Untuk hama kudis buta pun sangat-sangat sesuai sebagai rawatan sokongan. Kalau di tahap yang kritikal, dah sampai banyak bertelur dalam kulit tu, nak tak nak kena jumpa doktor. Ada doktor bagi injection, ada doktor akan bagi ubat yang mengandungi kepekatan sulfur yang jauh lebih tinggi daripada apa yang ada dalam sabun ni.